Tolong buat catatan juga. So this one nanti I will upload to my YouTube also. Okay, so that you can do for your revision. Okay. Alright, come let's kita tengok 3 example saja. Okay, so that you can go and try some extra case lah. Okay, so case yang saya nak cover hari ini adalah infinity over infinity lah. Macam semalam we already cover, right? 0 over 0. Okay, so 0 over 0, kamu tahu macam mana you bertindak. Okay, one is of course kita factorize. Lagi satu adalah multiply by conjugate. So ini adalah benda yang kamu buat semalam, okay, dalam kelas 0 over 0. So today we want to go and see infinity over infinity lah. Okay, infinity over infinity, I don't think masa USCS ada belajar kan? Ada belajar ke? Macam tak ada je. Ada? Tak ada. Betul-betul lah, betul lah, tak ada lah. Okay, alright, so begini, okay, dia punya case. Okay, contohlah I give you, okay, x approaching infinity. Katakan I give you x square plus 1. Okay, then maybe say 2x square minus 3. Okay, so dekat sini kita nak evaluate limit. Okay, so obviously you know very well, okay, when we want to evaluate limit, kita akan menggantikan di tempat x. So kalau you go and gantikan, obviously you will realize here, okay, atas kamu dapat infinity, bawah also you get infinity, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay, so dekat sini, tolong jangan jadi champion. Okay, and pergi katakan infinity over infinity. Oh, saya tahu dia adalah sama dengan 1. Jangan buat benda-benda macam tu, itu adalah ajaran sesat. Okay, sama macam semalam lah, 0 over 0 takkan kita potong jadi 1 kan? Tak betul. Okay, so what we should do? Okay, macam semalam, okay, 0 over 0, you sudah tahu macam mana you nak bertindak. Ya, Arif Akmal, ada masalah? Okay ya. Alright, so infinity over infinity kita kena bertindak lah. So apa tindakan kita? Kita kena divide by highest power of x. Dari mana tu? Dari denominator. So you kena tengok lah. Okay, denominator kamu apa highest power dia. Okay, dekat sini denominator kamu highest power kamu apa? X power berapa? Ui, Intan kenapa menangis? Tu. X power 2. Okay, so kita akan pergi divide everything by x power 2. Okay, so x approaching infinity. So semua you kena divide by x power 2. Okay, x square divide by x square. Okay, you dapat 1. Tambah dengan 1 over x square. 2x square divide by x square dapat 2. Tolak dengan 3 over x square. Are you all clear with this step? Okay, so dekat sini kamu kena faham bahawa fraction ini, apa-apa yang you buat di atas boleh buat di bawah. Tak ada masalah. Kenapa saya cakap macam tu? Sekejap, Danish Haikal. Contoh kan, you ada fraction kan? Okay, 2/4. You bahagi 2 di atas, bawah pun dibahagi 2. Tak ada masalah. Okay. Ya, Danish Haikal, you angkat tangan. Ada question? Danish Haikal, you angkat tangan tadi? Saya terangkat. Okay, terangkat. Okay. Alright, so sampai sini I hope ya okay. So ini adalah markah kamu, K1 kamu. Okay, so memang pemeriksa nak tengok kamu punya tindakan yang itu. Okay, so now what we want to do? Okay, kita nak tengok, okay, tempat X itu kalau kita letak infinity, apa berlaku? Okay, dekat sini. So here, what's going to happen is, you kena fikir lah. You kena fikir. Contoh lah, contoh. Okay, kita kata, okay, macam saya lah, okay. Selalu saya guna example lain, tapi dekat sini tak boleh sebab recorded. Nanti you pergi edit, you sunting, nanti you viralkan, tak boleh. Okay. Katakanlah saya bagi RM1 mah kepada seluruh, macam mana mau cakap mah? Saya bagi RM1, okay, untuk dikongsi oleh semua pelajar KMPK. Adakah berita ini menggembirakan kamu? RM1 tapi dia kena kongsi dengan semua orang di KMPK. Ibarat kamu dapat apa? Ada makna ke? Tak ada. Tak ada. So ibarat kamu dapat? Kosong. Very good. So that means here this infinity, if dia masuk dekat tempat X, immediately ini akan jadi kosong.
ini akan jadi kosong. So kamu akan tinggal 1 di atas, bawah is 2. So your answer is 1/2. Are you all clear? Boleh faham? Okay, good. Boleh, sir. Boleh sir. Alright. Okay. So ini example pertama lah. Saya nak korang fahamkan benda ni baik-baik. Because nanti soalan pertama yang kamu jumpa dalam kertas kamu tu akan ada soalan macam ni. Ini kalau keluar 3 markah, ambil lah 3 markah tu. Soalan macam ni dia purposely reka untuk pelajar-pelajar dapatkan markah. Okay? Alright. So kalau example pertama ni kamu tiada masalah, kita akan pergi kepada example kedua. Okay, so I go to second example. I really hope you are doing catatan okay, dalam buku kamu. Okay. Alright, example yang kedua. Okay, so kita tengok limit x approaching infinity. Okay, bagi kamu set x square tolak 16 over x tolak 5. So give you something else. So kalau kamu tengok sekali lagi, setiap kali kita kena tahu what case we are dealing with lah. Because kalau you ada tengok video yang saya upload untuk chapter 8 ini, video yang pertama, saya ada bagi tahu you, kamu akan ada case 0/0. Kamu akan ada case infinity over infinity. Kamu juga akan ada case A/0. So at the moment, kamu sudah cover yang pertama, sekarang we sedang cover yang ni. Ini loading lah, loading. So kalau you tengok, okay, this one atas you ganti dapat infinity, bawah pun dapat infinity over infinity. Bila you ada infinity over infinity, you kena bertindak. Apa tindakan kita? Akil, apa tindakan kita? Soalan ni. Kena buat apa? Akil. Ya. Ya, kena buat apa? Okay, thank you Abu. Abu menjadi penyelamat. Divide by highest power of x. Okay, tapi power ni kena tengok dekat mana. Saya rasa you just tulis highest power of x sahaja Abu. Dia kena daripada denominator. Okay, so kalau kita tengok denominator ni, okay, x kita ni power 1. So kita akan divide everything by x power 1. So bawah tu x divide by x dapat 1. Then 5 per x. Dan atas sini kamu ada x square tolak 16 per x. Are you all okay with the step yang ini? Okay, Akil boleh ikut tak? sir. Boleh. Okay, thank you Husna. Akil boleh ikut? Boleh. Okay, sekarang you kena faham ini adalah step yang paling penting. Okay, saya tak nak you hafal apa-apa. So kalau kamu tengok, okay, ini okay, ini x atas is set. You cannot simply combine tau. Okay, dia kena sejenis. Okay, ataupun serupa. Baru kita boleh combine. Apa yang saya maksudkan dengan ini? Okay, kita ambillah kehidupan kita. For example, contohlah, kalau dia ni, bukan Muslim kan nak kahwin dengan Muslim. Dia kena convert dulu. Okay, faham tak? Itu konsep dia. Contohlah, mau bagi you faham terpaksa bagi benda-benda sensitif sikit. Okay, jangan you cakap saya preaching ke this one that one. Saya rasa ini adalah hukum dalam Islam kan. Contoh you my girlfriend, okay, bukan Islam. Dia kena masuk Islam dulu kan, baru boleh kahwin, betul tak? Yes or no? Okay. So kita guna konsep yang sama. Tengok atas tu ada cert. Wait shit. Oh, interesting So bawah ini kalau you tengok is X, dia bukan cert. So kita kena convert itu X kepada cert dulu. Okay, yang ini adalah proses yang sangat penting. Okay, you kena faham benda ni. Setelah kamu hafal. Okay, kita kena pergi recall satu benda, iaitu kita punya modulus. Okay, modulus ini definition dia adalah satu adalah positif, lagi satu adalah negatif. Okay, I hope you are clear with that. And kita kata dia adalah positif apabila X is lebih besar atau sama dengan kosong. Lagi satu adalah X kurang daripada kosong. Sebelum ini maybe kamu hanya tengok X dengan negatif X saja. Sekarang if you nak definition lengkap dia adalah
X apabila X lebih besar atau sama dengan kosong, negatif X apabila X kurang daripada kosong. Pada masa yang sama, kita juga tahu definition of modulus adalah square root X square. Ini adalah benda yang kamu belajar dalam chapter 2. Setakat itu, I hope you can follow. Ada soalan dengan definition tu? Okey, kalau tak ada, kita akan pergi tengok. Okey, dekat sini kamu tengok, dia kata X approaching infinity. By infinity di sini, kita boleh be more specific, dia adalah positive infinity lah. Because nanti kamu akan ada negative infinity. Okey, cara penulisan kita adalah, okey, as X approaching positive infinity, kita kena faham nilai X dia adalah positif. Ini you kena faham ni. Kalau X approaching positive infinity, mestilah nilai X dia semua adalah positif. Okay, so cara you baca adalah, you akan pergi kepada X greater than 0. Kita baca X sama dengan ini. I repeat, as X approaching positive infinity, kita tahu nilai X adalah positif. So you pergi kepada baris itu, X greater than 0, kamu akan nampak X equal third of X square. So kamu akan tulis X bersamaan dengan third X square. So nanti bila kamu tengok X ini, kamu akan ganti dia dengan third of X square. Maybe kamu tertanya-tanya, okay, kalau limit dia negatif infinity macam mana pula? Okay, kita akan tulis as X approaching negative infinity because nanti kamu akan ada benda macam tu. Kita tahu nilai dia adalah kurang dari kosong. So, macam mana cara kita baca? Cara kita baca sekarang adalah, since X kurang dari kosong, kita akan baca negatif X bersamaan dengan square root of X square. So, kita tulis negatif X bersamaan dengan square root of X square. Tapi kita nak X, so X sama dengan negatif square root X square. Tak nampak square tu. Kejap. Rewrite balik. Okay, negatif square root X square. Sampai situ ada soalan? Ada soalan tak sampai situ? Ada, sir. Okay, thank you Husna. Mana yang lain semua? Acap, semua senyap. Mana Syed je, Syed? Ada sir, ada. Ada Ada sir. Alright. Okay. Selasih ada selasih. Syed senyap je. Ada. Ada. Apa dia? Siapa Syed tadi? senyap je. Apa Acap? Syed senyap je, sir. Oh, Syed. Syed sedang tekun mendengar. Okay. So, limit X approaching, okay, positive infinity di sini kan. Kamu jangan kacau bawah tu. Syed tengah makan. Kalau dia tidak makan, itu ajaib. Dia makan tidak ajaib. Okay. So, di bawah itu, 1 tolak 5X. X tu jangan kacau. Kat bawah tu jangan kacau. Yang atas tu yang kamu kena kacau. Kenapa? Because dia nak kahwin dengan yang cert tu. Kalau dia nak kahwin dengan cert tu, dia kena jadi cert dululah. Okay, so saya akan tukar X tu menjadi cert X square. Are you all clear? Yes. Okay, so cert dengan cert tu kita boleh jadikan satu cert. Okay, saya padam part ni. Cert dengan cert tu kita boleh, okay, jadikan satu cert. Okay, so dia akan jadi satu cert yang besar. So limit X approaching positive infinity. So dia jadi cert X square over X square. Tolak dengan 16 per X square. Dan bawah tu memang 1 tolak 5 per X. Hope you are clear. And kita boleh tengok yang X square over X square tu boleh potong dia jadi 1. Okay, so bila kita masukkan infinity, ini saya nak bagi tahu kamu tolong jangan sekali-kali tulis infinity di tempat X. Tolong jangan sekali-kali tulis infinity di tempat X sebab infinity itu bukan nombor. Kalau kamu tulis, kamu akan kena tolak markah. So terus kita akan tulis cert 1 minus 0. Kenapa? Because 16 bagi infinity akan jadi kosong over 1 tolak kosong. So jawapan dia adalah 1. Boleh faham ke kelas?
Okay. Alright, saya akan bagi kamu satu soalan untuk kamu cuba. Then I will discuss with you. Alright? Okay. Ini penting tau. I'm telling you very penting. Okay, nanti saya akan assign soalan PSPM untuk kamu yang cover tentang benda ni lah. Okay. As I say, I betul-betul lah, this chapter 8 all onwards, I really want to be serious. Semua soalan kita mesti mau buat. Okay, that's why today, although saya pergi hospital and everything, I straight away, saya punya hati tidak tenang. Saya fikir macam mesti mau discuss sesuatu dengan kamu lah. Because semalam sudah janji kita mau serius. Takkan hari ini tidak serius kan? So at least something. Okay, you tengok example and boleh cuba soalan. Kita mau fix itu dalam kepala kita. Alright. Okay, tengok lagi satu example. Okay, lagi satu example. Example 3 lah. Example 3. Limit x approaching negative infinity. So, x square tolak 25. 1 tolak 2x. Okay. Alright. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita boleh bagi tahu ini case apa. Atas apa, bawah apa. Atas apa, bawah apa? Atas denominator. No, case. When I talk about case, we are talking about is it 0 over 0, infinity over infinity, or a over 0? Kau kuat kat sikit suara kau. Infinity. Infinity over infinity atau case Infinity over infinity. Ya. Okay, so bila kita tahu dia adalah infinity over infinity, dan kita patut bertindak. Okay, what is our tindakan kita? Tindakan kita. Can someone describe? Divide. Okay, Akmal. Orang sempurna. Akmal. Yeah. Buat apa? Divide? Mana Akmal dah hilang dah ni? Akmal kena buat apa, Akmal? Divide with higher power of x. Very good. Okay, sekarang kalau kita tengok denominator kita ni kan, highest power dia berapa? X squared. X square, highest power dia X square. Siapa setuju highest power dia adalah X square? Tolong angkat tangan. Angkat tangan supaya saya boleh kira. Danish. Lagi siapa lagi? So you guys kata that the highest power is X square. Okay, saya mau tanya you. Okay, kita bandingkan dengan benda ini ya. Saya bagi you lagi satu. Square root x square. Okay, tengok yang fraction kedua. Highest power dia berapa? Yang kedua ni. Yang ni pertama, ini kedua. Yang first tu x je kan. Sebab square root. Yang second tu baru very good. Bagus. Siapa yang bercakap ini? Aish. Okay. Alright. Aish betul. Okay, Aish cakap betul. Okay. Kalau you tengok the second one you tengok is x square Ini tengok dia x square Tapi you ada square root tau. By hukum indeks ini sudah jadi x kuasa 1. Boleh faham ke semua? Boleh. Okay. Ini example terakhir lah. Saya tahu you also very lapar. At least I cover this with you supaya you boleh cuba soalan. Okay. So, yang ini adalah highest power dia adalah X. So, what we should be doing is we are going to go and divide everything by X. So, atas itu no problem. 1 minus 2X over X. So, you dapat, this is 1 over X, right? This is 2. Tapi bawah tu ada square root X square minus 25 over X. Are you okay until there? Okay, sir. Okay, sekarang saya nak kamu cuba continue dari situ. Saya bagi you masa 2 minit. Cuba continue dari situ. Dan saya bincang dengan you. Remember dekat sini kan dia punya X is approaching negative infinity. Okay. Cuba. Tolong cuba please. Ini soalan very popular one. PSPM mesti keluar punya. Saya tak kisah sebelum ini you punya matematik macam mana. Tapi PSPM 1 ni kita mesti mau score. Okay.
maybe kalau ada yang nak share working boleh juga. Boleh PM saya. Saya nak tengok working kamu. Kalau dah siap tu. Siapa yang dah dapat tu boleh PM saya nak tengok working kamu. At least I would understand that some of you have can do. Itu yang penting. So, jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa? Saya nak tengok dulu kamu punya jawapan. Okay, jangan risau. Saya nak tengok dulu. Okay, dekat sini siapa ni? Siapa ni? Username. Korang punya username ni kenapa pelik-pelik? Siapa ni? Siapa yang PM saya ni? Yang ada dia punya simbol pun tak tahu letak apa. Warna merah ni ada kotak-kotak. Macam pentagon. Oh, Akmal Sabah. Okay. Letaklah username nama kau. Ni ada silap sikit ni. Saya tak cuba, sir. Siapa yang Syed tak cuba? Syed kau ada ke tak kat sini? Tak ada, sir. Dia mana? Saya makan, sir. Saya makan. Oh yo, tak boleh lah ini. Ni macam Syed. Saya makan, sir. Saya ada. Dia tengah makan, sir. Jawapan Tak mana? ada. Ambil gambar dia makan. Send dekat saya. Nanti saya letak dekat TikTok saya. Saya tak makan lah. Okay, jangan kacau dia. Okay, right. Mana? Akmal ada careless. Okay, mana yang lain? Saya nak tengok dulu yang lain. Akmal ada try dekat sini. Ke mana, sir? Okay, sekejap Tak apa. Sekejap lagi saya explain. Try dekat mana. Okay, sir. So this one is siapa ni? Tengok ni username pun. Ni apa ni? Gambar logo tata apa. Ada black color, ada yellow circle. Okay, so dekat sini betul, correct. So satu. Tapi itulah penggunaan cert tak betul. Okay, tak apa. It's okay. Ini siapa? Orang kedua yang message saya ni. Number 8939 HF. HF is siapa? Okay, Husna. Okay. Alright, tak apa. Mari kita tengok. Okay, so you see here, just now I already cover with you modulus X. Ini setiap kali you buat soalan, you kena tulis tau. Okay. Spidey ada message saya. Ini Spidey ni siapa? Oh, ini pun ada try juga. Okay, tak apa. Okay, tengok ni. So you ada X, you ada negatif X. So kita kata X apabila X lebih besar atau sama dengan kosong, lagi satu X kurang daripada kosong. Ini dia punya definition. Pada masa yang sama, kita tahu dia adalah square root of X square. Okay, sekarang kalau kamu tengok, okay, X approaching negative infinity. X approaching negative infinity berarti nilai X adalah kurang dari kosong. So, cara kita baca adalah, you pergi kepada baris ini, X kurang dari kosong, kita kata negative X adalah bersamaan dengan ini. Okay, I hope you are clear with that. So, kita akan kata as X approaching negative infinity, kita tahu nilai X adalah kurang dari kosong. So, negative X is equal to square root of X squared. Do you all agree with that statement? Agree. So, X adalah bersama dengan negatif X kuasa 2.
So bila saya nampak X sekarang, saya akan gantikan dia dengan ini. Kalau kamu tidak dapat buat benda ni, just memorize sajalah. Nak buat macam mana kan? Okay, you memorize sajalah. Saya sangat pantang menggunakan perkataan memorize dalam matematik. Okay, tapi if your brain like that, then just remember like this lah. Okay, so dekat sini kita akan pergi ganti yang nak gabung saja. Yang nak kahwin tu yang kena convert. So yang atas ni tak ada cert, tak payah buat apa-apa. Bawah tu yang kita kena kacau. So cert X square tolak 25 over negative cert X square. I hope you are clear until that part. Ada soalan? Clear, Tak sir. ada. Okay, so sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena combine ini dua. Okay, kita mau combine ini dua. Saya padam yang ini, yang definition ni, saya nak ruang. Okay, so cara kita nak combine ni, negatif ini, kamu sisihkan dia. Kamu sisihkan negatif tu. So, limit X approaching negative infinity, atas tu masih 1 over X tolak 2. So, combine the cert, negatif tu kamu sisihkan dia. So, X square over X square, tolak dengan 25 over X square. So, now what I can see is X square over X square kita akan dapat 1. Okay, so limit X approaching negative infinity, 1 over X tolak 2. Negative 1 minus 25 over X square. Ada soalan sampai situ? Are you all okay? Okay. Okay, sir. Alright. Okay, sekarang apa kita boleh tengok? Okay, yang ini dia akan jadi kosong. Yang ini akan jadi kosong juga. So, yang tinggal di atas adalah negatif 2 sama negatif 1. So, your jawapan should be 2. Ada yang dapat 2? Negatif 2. Negatif 2 tidak betul. Okay, Akmal, this is what you made mistake tadi. Kamu punya substitution itu, kamu tidak ada negatif. Okay. Okay, sir. Alright. Lepas tu tolong ingat, cert ini bila kamu kasih combine kan cert A over cert B, dia akan jadi satu cert yang besar. So that is what I did here, yang hijau tu. Alright. Okay, so I covered 3 example dekat sini. I hope at least it gave you some idea lah macam mana nak deal dengan case infinity over infinity. So nanti saya akan tambah soalan kepada 0 over 0 yang semalam punya. Semalam punya soalan 0 over 0 ada masalah tak? Ada request tak soalan mana-mana? Tak ada. Surah siap? Ada, sir. Dah siap, sir. Siap, sir. Okay. Siap. Tak ada request? Request soalan tak ada. Semua okey. Ada, sir. Ada. Okay, maybe I take 1 or 2 questions. Okay, boleh send itu soalan kepada saya. Send itu soalan kepada grup. Saya tengok. Sebelum kita wrap up, bagi saya soalan tu. Kalau tidak nanti kamu biar je. Okay, saya nak soalan yang ada masalah tu. Tolong snap for me the question. Yang tadi kata 10B, tolong snap itu soalan. Saya tak ada soalan dengan saya. Tolong snap itu soalan. Saya nak tengok. Okey, Abu semua okey PSPM tidak dapat A, saya cari kau. Okey. Semester 2 nanti saya seksa you. Shade tak okey. You fokus sangat dengan Shade, you dengan dia ada apa-apa ke? Nanti saya minta Ustaz Usrah dekat you. Mana soalan? Tak ada pun 10B. Mana soalan? Tolong bagi saya soalan cepat. Saya tahu you orang nak pergi makan. Mana ni? Saya dah makan. Oh, dah makan dah. Okay, sekejap. Tengok tu soalan. Okay, this one. Okay. Nazrin tutup mulut. Ini 30A. Tadi kata 10B. Okay lah, saya discuss this one lah. Okay, X approaching 3, X cube tolak 27. Okay. Then X square tolak 9. Okay, kita tengok ni. I just discuss this question lah. Boleh jawab, sir. Siapa? Saya nak jawab, sir. Syed tak jawab. Saya nak jawab. Saya dah jawab. Oh, nak jawab. Okay. Mari kita dengar. Okay. 5 meter tu, sir, kita pecah. Oi, satu orang cakap, siapa yang cakap ini?
Syed cakap ke ataupun Aish cakap? Aish. Okey, Aish, kita dengar Aish. Okey, Aish, boleh beritahu saya apa kes ini? Ini kes Okey. apa? Kita case X less X Ha? Kosong over kosong. Okey, 0/0. So tindakan nak buat apa ni? Kita buat X equals to 3. Long division dulu. Factorize, Step by step kita nak factorize. Okey anak. So kalau nak factorize, korang jangan tengok bawah tu jangan tengok bawah. Don't see. Fokus ini saja. Okey, fokus ini saja Fokus ini saja. Bawah tu jangan tengok. Okey. So Aish, kalau you tengok, boleh bagi tahu root ke? Root untuk atas tu. Kita buat X minus 3 dapat ni apa benda factorize tu kan nama dia. Okey, sabar Aish, step by step. Just now you ganti 3 kan, kamu dapat apa? Dapat kosong-kosong. Dapat kosong kan, di atas kan, maksudnya X sama dengan 3 is root. So kalau kita minta faktornya apa? X tolak 3. So you build up satu-satu. So benda ni merupakan faktor untuk ini. Okey anak? So kita membuat long division, correct anak? Yes. Okey, so 0x square tambah dengan 0x tolak 27. Tolong letak 0 kalau benda tu tak ada. Then kita nak bahagi dengan x minus 3. Okey. Aish, atas letak apa? X betul? Mana jawapan ni? Tadi buku kau. Oi. Mana ni? X square. X square. So x cube tolak dengan 3x square. Setuju? Setuju. Berapa x square? X square minus 3x plus 9. 3x square. Okay, thank you. Tambah dengan 0x. Atas apa mau letak? Tambah. 3x. So dapat 3x square tolak dengan 9x. Okay. Betul. Tolak berapa x dapat? 9x. Tolak 27. So tambah? 9. Okay, very good. So 9x tolak 27. Okay. Sekarang kita boleh pergi tulis dia dalam bentuk factorize. So kalau you tengok atas tu adalah x tolak 3 darab dengan x square tambah 3x tambah 9. Tapi bawah tu kita boleh factorize juga. So bawah tu very nice. Dia jadi X. X tolak 3, X tambah 3. okay, very good. So the moment you sudah factorize macam tu boleh cancel. The moment you sudah cancel dah boleh dapat dah jawapan. Dalam kamu punya working tu kena tunjuklah kamu membuat penggantian di tempat X begini. So 3 tambah 3. So atas tu kamu dapat berapa? 27 Ya. Bawah 6, correct? Betul. Okay. Saya tak ganti sir. Siapa dapat? Siapa dapat ni? Dapat saya dapat. Saya. Boleh simplify tu. Orang ni Alright, okay. So nanti saya akan tambah soalan infinity over infinity. Sir, Tolong simplify sir. Apa dia? Siapa yang bercakap ni? Simplify. 25, Simplify sir. Simplify. Betul-betul. Bahagi 3 dapat 9. Bahagi 3 dapat 2. 9/2, correct or not? Correct. Okay guys, I think I will stop until there. Saya akan tambah soalan infinity over infinity. Okay? Baik, sir, baik. Alright, okay. Thank you very much. Okay, nanti nak ulang kaji boleh tengok balik video. Okay. Dan boleh tanya saya. Alright, and tanya saya. Okay, bye-bye. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Terima kasih sir. Bye-bye. Thank you and sorry again. Arigato sir. Bye-bye. Hai sir. Bye-bye. Terima kasih sir. Thank you. Bye-bye. Nak belah ramai pula cakap.